Datang dengan Caca ni dia jadi apa? Jadi penuh meja. Nah. Okey. So, dia lemak kan? Dia macam lemak-lemak bakar. Lemak yang garing. Campur dengan daging-daging sikit. Kan, mood elok kan? Sedap. Makan habis. Dia sebenarnya dekat yakiniku ni, kalau set buffet kita order tu, habis refill je tau. Daging wagyu ni, Aha. lembu dia memang bukan ada kat Malaysia kan? Lembu dekat Jepun lah. Hang pernah makan? Wagyu kan? Bukan wagyu. Ni wagyu. Ya, satu orang nak sebut wahyu. Daging wahyu. Celah mana pula tau. Mak satu. Apa rasa daging wagyu? Ha? Macam kapas tau. Lembut je, lembut. Dia sangat-sangat lembut je. Nak puas hati. Kau nak pusing ni, tak plan. Macam tu. Lepas tu dah rendam je tu. Dia rendam, lepas tu kalau dia tukar dia punya apa tu, warna tu, boleh angkat lah, boleh makan lah. Dia start je. Tak lama mana. Tapi hati-hati lah, panas ya. Kan? Nampak? Macam. Ha? Oh tu dia tukar colour tu. Nampak dia tukar warna tu kan. Boleh makan lah. Oh dia pusing tu kan? Cuba. Di Samurai Yakiniku ni, harga berpatutan. Ya. Aku pergi makan dari dulu ke. Memang harga murah. Ini dia bukan bakar daging kan Pen? Hang duk pegang ni dia bakar tangan hang dulu. Hati-hati lah. Lepas. Gila hang, dia bakar tangan tu. Jemput datang ramai-ramai untuk pergi mati orang kata buffet yang sangat berpatutan dan juga daging wagyu yang premium dengan harga yang cukup.